الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tak banyak. Perhatilah. Kata Syekh, perhatilah, hai saudara, akan segala surahan hamba itu. Perhati, takluk dengan insaf, dengan adil. Janganlah segera mencelakan atas hamba. Jangan terus celah. Mati dulu. Dia nak kata sebelum mengkaji, kaji dulu sebelum kaji. Ini kaji dulu baru kaji. Hentak-hentak orang betul dia baru nak cari. Bukan kita suruh kaji. Kaji dulu sebelum mengkaji. Sebelum kaji, mengaji. Mengaji sebelum mengkaji. Mengkaji sebelum mengkaji. Ni kaji dulu, lepas tu dia baru cari. Lepas tu bertukar macam-macam. Macam-macam. Sekejap ni bulan, 2 bulan ni kan. Pasal tak? Tak ni macam ni. Tak kaji dulu. Kaji rentang dulu. Dulu. Lepas tu jadi kita kata mengaji dulu sebelum mengkaji. Mengkaji dulu sebelum mengkaji. Ni kaji dulu, lepas tu baru lah. Kaji, kata mengaji. Tak boleh. Perhatilah, hai saudara, jangan segera mencelakan atas hamba. Janganlah segera mencela atas hamba. Dan jangan sekali-kali dengan gaduh gundah. Jangan gaduh. Gaduh gundah. Kerana al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minal iman. Al-ajalah minasyaitan wa ta'anni minal iman. Yakni gaduh gundah itu daripada syaitan, dan beranjur-anjur slow koho-koho tu daripada iman. Beranjur, tak gaduh. Koho ni lain cakap anjur-anjur, buat kerja beranjur-anjur, beransur-ansur daripada iman. Ada riwayat at-ta'lim min Allah, al-ajatu min syaitan. Ini daripada iman. Dan pulanglah saudara-saudara yang pandai. Pulanglah yang pandai bahasa Arab kepada menghalusi perhati di kitab-kitab Arab. Sekiranya jika tidak harap dan percaya kepada hamba, takut tak percaya, dia ambil kitab Arab. Takut yang tak percaya,
kita takut peraturan ni sendiri. Mana adalah kita. Saya bin Ahidang, hari ni kita akan main gitar. Dia payah sikit lah. Nak rock berapa sekian ni. Jika tidak harap dan percaya kepada hamba, tak apa aku nak pergi gitar. Jadi yang kita ni sebelum ni, kesimpulan daripada hak Arab ada sebut kesimpulan. Tapi itu pun disuruh untuk hak pandai Arab. Hak pandai Arab tak boleh baca mana. Kalau boleh Arab dalam surat tak erti kaedah tak boleh. Tak faham. Itu kita. Kemudian jika saudara nak perhati dahulu sementara berjumpa sendiri sebelum jumpa kitab Arab ni, baca ni dulu, tengok ni, ni asal. Tapi kita tengok tak ada puan ni nak baca kitab ni, buat puan hak tentang takut dia nak iktiraf hak Arab ni, tak ada. Sebab apa? Bila baca nampak jelas-jelas. Kalau baca ni jelas-jelas. Atau di pala ni daripada ulama, daripada kalam-kalam ulama. Dia pun tak baca, mungkin tak faham. Kalau faham pun kita dengar dah sekali baca-baca kan. Dia baca sikit, oh ni keluar ni. Dia baca kat mana itu. Lepas tu dia nak kritik. Baik, berjumpa, maka silalah perhati ibarat hasyiah tahzib, tahzibul kalam, bermakna yang bermakna lebih kurangnya, lebih kurang seperti surahan hamba. Dari hak tu Syekh cerita intibati yang ada dalam ni, banyakkan dalam ni. Dahulu surahan hamba yang dahulu lah. Inilah yang akan datang ibaratnya lebih kurang, ibarat tahzibul kalam, lebih kurang. Lebih kurang. Apa kata dia? La yakhfa anna kalimatil qaum mukhtalifatun fi tahqiqil kalam. La yakhfa, tidak tersembunyi lagi, anna kalimatil qaum, kalimah Arab, kalimah kaum, kalimat kaum mutakalimin, mukhtalifatun, bersalah-salahan, tak semacam, berbagai-bagai. Kita tengok fi tahqiqil kalam, pada nak mentahqiq, nak menghuraikan secara tahqiq secara mantap kejap akan sifat kalam. Macam-macam kita tengok. Siyama al-kalam min nafsi, lebih-lebih lagi kalam nafsi. Siyaman boleh i'rab lepas pada dia. Boleh i'rab siya tu mudah, al-kalam nafsi mudah ilaih. Dia boleh i'rab raf'a nasab jar. Boleh baca siyama al-kalami an-nafsi, siyama mudah, kalam nafsi mudah ilaih. Ataupun khabar mubtada mahzuf, siyama lebih lagi huwa tahqiq kalam tu, kalam nafsi. Kalam nafsi tu khabar mubtada mahzuf. Khabar mubtada mahzuf. Dan ada baca dengan nasab. Ada baca dengan nasab, dia jadi tamyiz. Siyama al-kalam an-nafsiyah, i'rab dengan tamyiz. Tapi selalunya kalau lepas siya ada alif lam, mudah-mudah ilahi. Siyama al-kalami an-nafsi,
Lebih-lebih lagi kalam nafsi alladhi yaqulu, yang berkata bihi dengan kalam nafsi al-asyairah. Boleh ulama asyairah, asyairah bukan orang lain. Ini macam Maturidiyah lah, asyairah lah, macam-macam nama. Pada panel asyairah ikhtilafan ni mafhum mutlaq bagi mukhtalifatun. Kalimatul qaum mukhtalifatun bersalah-salahan, ikhtilafan sebagai ikhtilaf bersalahan, la yakadu yandabitu, hampir-hampir tidak terdobit. La yakadu la yandabit, indabata yandabitu indibata, tidak, yang dobit ni tidak tersusun, tidak teratur, tidak bersistem. La yakadu, ini la yaltazimu bil qawaid, tidak iltizam dengan kaedah. Jadi berselerak tabak bahan, kitab ni macam ni, kitab macam ni, kitab macam ni. Itu mana la yakadu, la yaltabit. Mundabit ni dia macam mazhab Syafi'i itu, lebih mazhab yang mundabit, dia bersistem teratur. Mazhab lain tidak yang tabit, daripada mazhab tidak yang tabit. Jadi dia tak teratur, tak berdisiplin, jadi tak boleh buat mazhab. Itu yang tabit. Jadi ilmu kalam, bab kalam sampai lah bersejarah. Ada ulama buat tapi duk bersejarah, tak bersatu. Yang duk mengajar, duk mengaji pun tak sama juga, guru pun tak sama. Jadi tak sama, tidak yang tabit dan tidak intisyar. Bila muzakarah bab syarat, batu kita tidak nasyur, sebarkan, dan tidak dibuatkan buku. Itu jadi mudabit dan mudawan, lam mudawan walam mutawwab. Mazhab lain berempat, tidak ditajwid dan tidak diintimam. La yandabit, la yaltazim bil qawaid, dia tidak iltizam dengan kaedah, tidak tersusun, tidak berdisiplin. Tidak teratur, tidak bersistem. La yakadu yandabit. Wa ma'azalik, dan beserta demikian, kita antum zalika ada adik lepas za ada dia zalika ada tidak mau ada adik lepas za dia ada pusat tepi tu dah tak, dia tak penyak tepi tu ada kan, kita ambil mana dia penyak tepi tu buang adik tu ada nama. Yang kata yang zalika itu, yang betulnya zalika dengan tiada haraf, tidak ada alif. Kalau tak ada, takut tak ada, tak lain. Ada tak apa, tak ada, kena tambah. Ni hak tu dia sendiri. La yakadu yang dobet wa ma'azalik, jangan baca wa ma'azalika. Lima atas za tu ada alif lah, buat bagi ni harakat tu, bagi tu pacak atas. Wa ma'azalika wa ma'a adamun indibat. Baca kita Arab macam tu lah, nampak. Wa ma'azalika wa ma'adami al-indibat, tidak terdobit. Indabata yang betul indibat. Dan bila tak terdobit, tidak tersusun, tidak teratur, tidak bersistem, dan dia belum bayan, tidak sampailah penjelasan ilama kepada suatu yahsulu bihi bil qalbi itminanun, ilama yahsulu bihi
lil qalbi itmi'nanun. Itmi'nanun fa'i bagi yahsulu. Lam yablughil bayan, tak sampai penjelasan kepada sesuatu yang boleh hasil dengannya dengan ma. Lil qalbi bagi hati, itmi'nanun tenang dan tenteram. Jadi tak tenteram, serabut. Jadi serabut jiwa. Tak tahu hak mana satu, duk gaduh pula. Hak ni kata begini jangan. Kadang-kadang ulama maksud sama, lapas lain. Maksud sama, tapi dicerita lain.